Petronas baru je buat satu langkah yang sangat berani, iaitu diorang terbitkan bond bernilai RM22.15 bilion dekat pasaran bond Amerika Syarikat, iaitu satu langkah yang besar dan bagi signal penting tentang hala tuju kewangan syarikat ni. Bila syarikat besar macam Petronas ni diterbitkan bond, maksudnya diorang nak kumpul dana, iaitu biasanya lah untuk membiayai projek baru. Dengan nilai yang begitu besar macam ni, boleh jadi Petronas tengah merancang untuk buat pelaburan besar dalam sektor tenaga, mungkin termasuk tenaga hijau atau pengembangan operasi minyak dan gas. Tapi persoalan dia, kenapa pilih pasaran Amerika Syarikat? Logiknya mudah, sebab pasaran Amerika Syarikat ni dia lebih besar, lebih liquid, iaitu cair, dan ada lebih ramai pelabur institusi yang sanggup beli bond bernilai tinggi dengan kadar faedah yang kompetitif. Dari sudut kewangan, ini tanda yang Petronas ada keyakinan tinggi terhadap kestabilan syarikat dan ekonomi global. Kalau diorang boleh jual bond dekat pasaran US ni, maksudnya pelabur luar percaya yang Petronas mampu bayar balik hutang dengan selamat. Lagi satu kalau kita perhatikan tentang timing penerbitan bond ni, dia sangat menarik tau sebab kadar faedah global dijangka turun lepas beberapa tahun naik mendadak. Jadi kos pinjaman Petronas mungkin lebih rendah berbanding kalau diorang buat benda ni tahun lepas. Selain tu juga, dengan bond dalam US dollar ni, Petronas boleh lindungi risiko turun naik mata wang sebab banyak urusan niaga minyak dan gas global dijalankan di dalam US dollar juga. Tetapi ada juga risiko yang kena tengok tau, sebab bila syarikat besar terbit bond dalam US dollar ni, akan ada aliran keluar modal dari Malaysia dalam jangka masa pendek. Kalau bond ni tidak hasilkan pulangan yang lebih tinggi dari kadar faedah dia, mungkin akan jadi beban kewangan. Selain tu, dengan trend global menuju tenaga hijau, Petronas kena pastikan pelaburan baru ni selaras dengan perubahan industri supaya tak ketinggalan. Tapi secara keseluruhan, apa yang saya nampak ini adalah satu langkah berani dari Petronas. Dan kalau strategi diorang ni betul, ia boleh jadi pemacu pertumbuhan untuk syarikat Malaysia dan ekonomi Malaysia.